Ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim tadi. Ada 4. Yang pertama, tuan-puan, segera hidang makanan dan minuman untuk tetamu. Sekurang-kurangnya adalah air. Kan? Kita pun mungkin barang dapur tak ada, tapi sekurang-kurangnya hidanglah air. Kemudian yang kedua, hidangkan apa yang terbaik yang ada di rumah kita. Jangan takut rezeki, sebab tetamu mengundang rezeki. Dalam masa yang sama, tetamu datang yang ikut sekali siapa? Malaikat ikut sekali. Kita hidangkan tetamu, malaikat doakan kita. Kita layan tetamu baik, malaikat doakan kita. Yang ketiga, dekatkan makanan kepada tetamu. Sebab memang sunnah Rasulullah sebut, ya, bila kita ni adabnya, bila nak makan ni ambil yang paling dekat. Ya, yang jauh-jauh tak salah kita ambil adabnya. Jadi kita sebagai tuan rumah, kita dah tahu dah adab ni sebenarnya ambil dekat-dekat. Kita dekatkanlah lauk tu kepada tetamu kita. Yang keempat, bercakaplah dengan lemah lembut dengan tetamu yang hadir ke rumah.